Ini benda yang biasa orang tanya. Adakah wajib masa kita sujud, dahi kita mesti terbuka? Katalah orang tu, rambut dia panjang, dia sikat elok lah. Rambut dia panjang, so dia sikat elok. Tiba-tiba orang pergi buka pula kipas kat masjid tu kan. Kipas gasi tu kan. Jadi rambut dia jadi gebang balik. So masa dia sujud atas rambut dia. Boleh ke tak boleh? Ataupun dia pakai kopiah, tapi kopiah dia terkulup. Tahu terkulup? Terkulup tu maksudnya terkulup macam ni kan. So bila dia sujud atas kopiah. Tak kena pada dahi. Sah ke tak sah? Ulama berbeza pendapat sekali lagi. Mazhab Syafi'i yang tuan-tuan biasa dengar, tak boleh. Mesti kena satu juzuk daripada dahi. Maksud, mesti ada satu juzuk daripada bahagian dahi ni yang terbuka. Biar kena lantai. Baru sah. Kalau tak, tak sah salat. Ni pendapat mazhab Syafi'i. Sebab dalilnya apa? Dalil yang mereka guna itulah. Bila engkau sujud, famakkin jabhataka minal ard. Nabi pesan pada sahabat, Nabi kata bila kamu sujud, hendaklah kamu tetapkan, hendaklah kamu tegapkan, betul-betul letak dahi di bumi, di lantai. Majoriti ulama kata dah tak syarat. Kalau dia sujud di atas rambut pun sah. Yang penting letak dahi di atas lantai. Cukup. Kerana apa? Kerana dia kata dalil tak ada yang jelas mengatakan tak boleh. Tak ada dalil yang melarang. Nabi kata, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota tu kena letak waktu sujud. Adakah 7 anggota tu maksud kena buka semua? Kan? Bila nak sujud jangan angkat jubah. Buka stokin siap-siap kan? Tak syarat. Dalilnya lagi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shiddati har. Kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu panas terik. Bila kami nak sujud, kata Anas, setiap daripada kami sajada ala yabsutu thawbahu fayasjudu alaihi. Bila nak sujud, kami ambil pakaian kami bentangkan dan kami sujud di atasnya. Menunjukkan bolehlah dia lapik. Bentang tu maksud tidak bersambungan dengan tubuh dia atau? Itu dalil yang diguna oleh mazhab Syafi'i. Dia kata, tak boleh sujud di atas pakaian yang melekat pada kita. Sebab dia kata bentang. Tu mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kalau kita sujud di atas, kan kalau ada orang dia pakai rutrah kan, serban yang macam Arab pakai. So kalau dia punya ekor tu kena pada ni kan, dia kata tak boleh lah. Tak sah. Dia kena alih. Sebab sahabat kata yabsutu thawbahu. Kami bentangkan pakaian. Maksudnya tak kena badan lah. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i pun dia ada ni juga, dia ada alasan juga nak kata tak boleh sujud di melainkan dahi kita buka. Dia kata yang tu dalam keadaan darurat. Maksudnya asalnya tak boleh nak lapik. Bila dah panas sangat boleh lapik. Tapi sebenarnya tak. Pendapat yang rajih adalah pendapat majoriti, tak disyaratkan dahi itu mesti terbuka. Maksudnya kalau ada lapik pun sah sujud. Kalau ada lapik pun sah sujud. Dan sahabat-sahabat ni ada sebahagian mereka yang rambut mereka panjang. Dan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan mereka bila nak sujud selak rambut. Bahkan ada hadis yang melarang ikat rambut waktu salat bagi lelaki. So kalau kita nak sujud di atas lapik, jangan bagi lapik tu melekat pada badan lah. Benda ni khilaf di kalangan para ulama, tapi keluar daripada khilaf tu baguslah. Sebab sahabat dia tak orang kata apa? Dia tak bentang kan melainkan bila panas. So asalnya kita tak bentang dalam solat. Bila kita bentang luar solat tu tak apalah, kita bentang siap-siap kan. Tapi kalau dia tak ada keperluan, tak perlulah kita sujud di atas
pakaian kita. Tapi kalau ikut majoriti ulama, dia kata tak ada masalah. Kalau kita nak keluar daripada khilaf, itu bagus. Tapi kalau ikut pendapat yang tepat, sebenarnya tidak menjadi syarat mesti buka dahi. Tak syarat. So kalau kita sujud di atas ekor serban kita pun sah sujud. Kerana itu masih lagi namanya sujud. Sahabat tadi dia buat kerana terlalu panas. Sahabat buat terlalu panas, so dia bentang tu supaya ramai boleh sujud sama dengan dia. Dan perbuatan sahabat tu kerana ada keperluan. Maksudnya apa yang sahabat tu buat bila ada keperluan, so dia bentang lah kerana terlalu panas. Terlalu panas, so dia bentang lah. Macam kita lah, bila dah panas sangat, so kita bentang lah kain. Takkan nak ambil kain tu pula, kan susah kan. So dia berada dalam keadaan ittirar, berada dalam keadaan darurat. So itu bukan menjadi syarat mesti terasing daripada badan kita. Itu yang sahabat buat kerana mereka berada dalam keadaan darurat, terlalu panas.